Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya CRJ, selamat kembali ke podcast saya, Legacy. Pada kali ini, saya akan bawakan kepada semua followers tentang satu kisah yang unik. Sekiranya kita berbalik kepada episod saya yang lepas, di mana saya telah mengenalkan diri saya secara ringkas, tapi pada hari ini saya akan membawa seorang idola dalam hidup saya yang mana beliau lebih mengenali saya dan juga telah berkecimpung dalam industri oil and gas selama lebih daripada 20 tahun. Nak tahu siapa? Tunggu sebentar nanti. Kepada semua para followers, selamat kembali. Saya ingin kenalkan kepada semua, inilah idola saya, isteri saya sendiri, Effie Elida, atau saya panggil dia Ellie, atau nama timangannya Sayang. Apa khabar Sayang? Kenapa ketawa-ketawa ni? Awkward Awkward, sangat awkward. Okey, selamat datang ke podcast abang pada kali ini. Okey, so ini adalah sebenarnya adalah permintaan daripada ada beberapa sahabat yang nak tahu macam mana Sayang sebagai isteri kepada seorang pelaut menjalani kehidupan dan apa yang Sayang faham apabila telah berkeluarga dan berimamkan seorang pelaut. Boleh InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, so Sayang boleh kenalkan diri serba sedikit. Silakan. Nama saya Effie Elida binti Mak Yusof. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Dan saya menerima pendidikan di Sekolah Menengah Sains Selangor. Dan kemudian saya melanjutkan pelajaran ke UKM. Dan kemudian saya masih lagi di dalam bidang education, pendidikan, dan ada mengajar di institusi-institusi pendidikan sebelum saya menceburi bidang oil and gas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, followers, ingin saya tekankan di sini bahawa isteri saya telah menceburi bidang oil and gas lebih daripada 20 tahun di dapur, bukannya di tengah laut. Okey, so beliau sangat pakar dalam bidang oil and gas di dapur. Jadi selepas ini kepada mereka-mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang oil and gas, pada persepsi yang kita bincang tadi, iaitu di dapur, bolehlah berkenal-kenalan dengan isteri saya. Okey. Sayang, are you okay? Okay, alright. Okay, so yang pertama, soalan yang saya nak tanya dengan Sayang hari ini adalah soalan-soalan yang saya tak pernah tanya. Okay, soalan-soalan ni adalah soalan-soalan yang tak pernah tanya. Yang ni adalah idea daripada kita punya director kita. Okey. So hati-hati jaga-jaga. Okey, so soalan pertama, sebelum Sayang berkenalan ataupun berkahwin dengan saya, dengan abang lah kan. So apa persepsi Sayang tentang pelaut? Yang pertamanya, tak ada perception langsung. Sebab tak pernah kenal pun dengan sesiapa yang bekerja di laut. Jadi bila kenal seseorang yang bekerja di laut, tak ada perception. Hanya tahu bekerja. Itu saja. Seperti mana orang lain bekerja. So kita anggap, oh okey, di laut. So that's it. Tak ada nak kata perception tu buruk atau baik sebab tak pernah involve, tak pernah jumpa, tak pernah berhadapan dengan siapa-siapa pun bekerja di laut pada ketika itu. Tengok movie, tengok drama pun tak pernah ada persepsi. Waktu tu tak ada Pirate of the Caribbean lagi. Oh, okey, faham. Okey. So tak ada persepsi tentang pelaut, dan lepas dah kenal dengan saya, so bila decide nak berkahwin dan selepas berkahwin, macam mana persepsi itu berubah
Daripada tak ada persepsi kepada mesti ada realiti dia kan. So apa yang sayang boleh komen tentang ni? Sebelum sampai ke fasa perkahwinan tu, bila nak dapat restu mak dan abah, yang Eli ingat, abah akan cakap bila abah tahu abang seorang pelaut kan. Jadi dia kata kena terima dia seperti mana dia dan tak boleh ubah dia untuk mengikut kehendak kita. Jadi bila saya terima abang tu bekerja laut, so kena lalui semua proses tu. Kata dalam menerima dengan rela. Have to go through all the ups and downs together. Itu pesan abah. So bila abah kata pesan tu, I said, yeah, agree with what he said. So, and then kita teruskan ke fasa seterusnya lah. That's it. Okay. Yang itu saya tak pernah tahu. I don't even know about that. Okay. Mak abah kalau dengar dan tengok podcast ni, this is the first time. This is the first time I know about this. But anyway, that is what we call berkah. Yeah. Thank you very much Mak dan Abah for your understanding. I never expect this in my life because I never ask this, right? I tak pernah tanya pun. Tak pernah tanya. Okay. Bahaya soalan-soalan ni. Tapi Alhamdulillah setakat ini positif. Okay. Then after we got married, right? After we got married, adik-beradik macam mana? Saudara mara macam mana? Penerimaan. Because I am a new entity in the family and pelaut pula tu. Selalu tak ada dan sebagainya. Okay. Macam family saya, abah mak of course dia dah terima. Adik-adik pun terima, tak ada masalah. Hanya bila sampai kepada klik kawan sekerja dan kawan-kawan surrounding akan rasa macam orang laut. You know, sebab most of them tak ada pernah encounter anybody yang berada dalam kerjaya tu. Jadi semua orang rasa curious tak? Apa dia buat kat atas laut? What type of job are you doing? So everybody is a bit curious. So each time kalau jumpa saudara, dia akan tanya, Razak buat apa ya atas kapal? Dia bawa apa kapal dia? Soalan-soalan macam tu. So the question, soalan tu akan keep on keluar setiap tahun dan setiap kali jumpa saudara mara yang berbeza-beza. Sama juga dengan kawan-kawan. Sebab ramai yang tak pernah encounter orang yang bekerja kapal first hand. Okay. Okay. Okay, so consider kami yang kerja kapal ni Rare species ke ataupun limited edition? Rare species and limited edition. Rare species and limited edition. Dengar tu followers and especially sahabat-sahabat saya, kita ni rare species and limited edition Okay. So my next question bagaimana sejarah? Sebab sebenarnya dalam hidup ni kita tak nampak diri kita sendiri. Okay. Orang yang akan nampak kita adalah orang lain. Okay. So boleh tak ceritakan macam mana sedikit lah secara ringkas sejarah lepas kita kahwin, macam mana perjalanan hidup sayang? Okay. Alright. Mungkin mulakan dengan lepas dapat anak ke ataupun sebelum dapat anak, kita lepas kahwin. Okay. Alright. Bila dah kahwin, permulaan tu memang kita duduk sekejap rumah abang, sekejap rumah mak saya. Sebab abang tak ada. So I bertukar-tukar. Kejap rumah mak, kejap rumah mak mentua semua. But along the way, bila dalam fasa tu, tak ada masalah, pergi kerja macam biasa. Bila ada anak pula, hanya proses tu is a bit bila pregnant and kita pergi buat check up seorang. Doktor akan tanya, where's your husband?
I'm sorry. Okay, what's your husband? Kata husband kerja, okay fine, tak ada masalah. Dia orang tak tanya lebih. But then along the way, tak ada rasa macam, for me, tak ada rasa macam janggal actually. Hanya kadang-kadang orang yang rasa macam, kesiannya kat awak kan, husband tak ada, pergi check out, ambil ubat and so on kan. Jadi benda tu soalan yang biasa. But then bagi kita macam Abah cakap, dah terima kan. So kita terima and we take it in a positive side. So lagi pun kita kerja. Jadi kita banyak masa kita dengan kerja dan sebagainya. So bila ada anak pula, bila dah ada anak, so most of the responsibility memang bila Abang Melaya semua on me. Daripada anak demam, anak tak demam, kereta rosak, tayar pancit, mentol meletup, semua kena buat sendiri. Itu tak boleh dinafikan. But then at the same time, kena pandai bahagi masa. Rumah mak kena pergi, rumah mertua pun kena pergi bila awak tak ada. Itu kena fair. Tak boleh bila awak tak ada, saya duduk rumah mak the whole 6 months. No. Saya akan buat 2 weeks dekat rumah mak, 2 weeks dekat, ataupun weekend saya pergi rumah mertua. Memang penat. But then that is how I do it. That is how I do it. And then bila anak nombor 3, abang dah ada di darat kan. So for the both two of our kids masa tu, memang saya kena juggle everything sendiri. But then alhamdulillah everything turns out fine. Okay, ni yang saya kata idola tu, kan? Dari mana sayang boleh dapat kekuatan yang macam tu? Dari mana ya? I don't have an option. You have to do it. Tak ada option lain. Siapa nak buat? Takkan nak suruh mak tolong hantar saya pergi office ke, mak tolong tayar pancit dekat tepi highway ke. Tak ada. Nobody. You have to do it on your own. Sebab I think I'm not saying this untuk my part only, tapi I'm saying this untuk semua isteri-isteri pelawak. We have the same thing. Waktu tu kita orang buat sendiri. So macam abang pun tahu, saya ada circle of friends yang husband semua belayar. So we have the same experience together. In fact, kadang-kadang kawan-kawan ni, yang ini susah. Okay, saya ni bye, I will help you. Sebab kami tahu what do you feel and what I feel. So we help each other juga at the same time. So kena buat. Okay. So pada followers yang ada di luar sana, kami yang lelaki ni sebagai pelaut bukan saja rare species dan limited edition, tetapi teman hidup kami juga adalah Iron Lady. Ya, mereka adalah Iron Lady. Mereka adalah orang yang tabah, yang kuat, yang mana mereka sendiri memotivasikan diri sendiri untuk terus hidup dan terus kuat dalam kehidupan. Okay sayang, so berbalik-balik pada challenges yang saya dapat tadi, dan berbalik-balik pada soalan kita pada saudara mara, and then ada sahabat-sahabat yang kurang memahami tentang kita. Ada persepsi yang mengatakan bahawa kahwin dengan seorang pelaut ni, dia selalu tak ada kat rumah, dan anak-anak semua akan terbiar, kurang kasih sayang dan sebagainya. So boleh sayang kongsikan macam mana tentang kehidupan anak-anak kita, macam mana dulu, macam mana sekarang, macam mana, supaya ia dapat membetulkan persepsi bahawa apabila kita berdiri sendiri dan apabila kita ada kemahuan, di situ akan ada jalan.